Berapakah nilai 1 juta pada masa hadapan? Dengan kiraan kadar inflasi secara purata 2.15% setahun, 5 tahun RM899,100, kurang daripada 10%. Dalam tempoh 10 tahun, 1 juta akan menjadi RM808,000, kurang daripada 19.1%. Dalam tempoh 15 tahun, nilai 1 juta akan menjadi RM726,800, kurang daripada 27.3%. Dalam tempoh 20 tahun, 1 juta akan berkurang menjadi RM653,480, kurang daripada 34.7%. Dan dalam tempoh 25 tahun, nilai 1 juta tadi tuan-puan, kuasa belinya sudah pun menyusut menjadi RM587,544, kurang daripada 41.2%. Maksudnya apa tuan-puan? Dengan kejatuhan nilai mata wang dan inflasi, walaupun tuan-puan adalah jutawan sekarang, tapi nilai itu sudah tidak sama pada masa hadapan. Harga emas pula secara purata naik 10% setahun, 5 tahun 50%. 10 tahun 100%, 15 tahun 150%, 20 tahun 200%, dan dalam tempoh 25 tahun naik sebanyak 250%. Jadi tuan-puan, jika tuan-puan masih lagi belum ada simpanan yang kukuh, simpan dalam bentuk duit dalam ASP ataupun tabung haji, cukup untuk simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan dan simpanan belanja hangus. Selebihnya tuan-puan, simpanlah dalam bentuk aset emas untuk kekalkan nilai simpanan tuan-puan daripada jatuh untuk simpanan jangka masa yang panjang. Bagi tuan-puan yang dah hampir bersara ataupun sudah pun bersara, pastikan tuan-puan ada sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas supaya nilai simpanan persaraan tuan-puan tidak jatuh dan tuan-puan masih lagi boleh kekalkan cara hidup dan perbelanjaan harian yang sama hingga 30 tahun lamanya. Jadi bagi tuan-puan yang berminat nak alihkan simpanan jangka masa panjang dalam bentuk aset emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Silakan tuan-puan.